Kohor kecil, kohor kecil, kohor kecil. Satu lagi parti, start kecil, kohor besar, kohor besar, kohor besar. Parti mana tu kalau hok daripada besar, kohor kecil, kohor kecil, kohor kecil. Bijak politik orang baru ni. Amat tak ada royak di parti mana. Dalam pilihan raya yang ke-13, PRU 13, UMNO mengumpul 5 juta undi popular. PRU 13. UMNO Barisan Nasional mengumpul 5 juta lebih pengundi popular, jumlah undi semua sekali. Parti PAS PRU 13 jumlah undi semua sekali yang tanding atas 8 bulan boleh sejuta lebih. Mari PRU yang ke-14 hak 5 juta turun jadi 4 juta, hilang sejuta. Parti PAS daripada sejuta lebih jadi 2 juta lebih, naik sejuta. Setengah orang dia main parti dia tak kaji. Kamu kena kaji, bukan kamu nak bersarah. Tuan-tuan jom dengar kaji buat apa? Nanti dengar je lah. Mari PRU 15 UMNO hak 4 juta tinggal 3 juta lebih, 3.5 juta. PRU 15 Parti PAS hak 2 juta, 2 juta lebih pada PRU yang ke-14. Dalam PRU 15 telah mendapat 3.75 juta pita UMNO. Start satu daripada 5, 4, 3. Hal ni 1, 2, 3.7, 3.74. Dan pertama kali dalam sejarah undi popular ataupun total vote collected by PAS semua sekali tu tak kira hak tepat tak tadi kat bulan tu, tak campur hak tak tadi, tak masuk tu kedah tadi pakai Perikatan Nasional tu 3.75 juta. Kalau orang ngaji ilmu matematik atau fizik, dia buat unjuran. Kalau hak mula 5, lepas tu jadi 4, lepas tu jadi 3, PRU 16, hak 3 ni dia kena jadi 2. Kalau ikut unjuran. Sementara hak mula 1 jadi 2, baru jadi 3.7. Pilihan raya akan datang dia kena jadi 5 juta. Boleh tuan-tuan? Dan bermakna Parti Islam se-Malaysia PAS sudah bertukar tempat, mengambil alih menjadi jamaah yang memimpin. Bila sebut kata jamaah, yang wajib dijaga adalah saf yang terbesar. Itu dinamakan jamaah. Maka hak kecil-kecil berwajib menjaga jemaah. Dan sekarang ini jemaah, terutama bagi orang Melayu dan umat Islam, adalah PAS, parti yang mendapat undi kepercayaan keyakinan rakyat paling banyak. Adalah PAS, parti yang paling besar dalam Parlimen Malaysia adalah PAS, parti yang menguasai kerusi Dewan Negeri yang paling banyak adalah PAS. Maka PAS hari ini bukan lagi PAS yang dulu-dulu.